Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi. Datuk Sri Dr. Zaini Ujang, KSU, khususnya Timbalan KSU, Pembegat, bos-bos saya semua ni, pengarah, ketua pengarah Koalisi C, Dr. Azhari, khususnya Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih atas jemputan yang diberikan kepada saya pada pagi ini untuk datang sama-sama untuk meraihkan satu majlis iaitu Industri Nexus Polisi 2024. Saya secara berjenaka, saya sebut dengan rakan saya, I think we need to, the question now, how to translate this Industry Nexus Policy into Malay. Tiba-tiba ada orang kata dah jadi bahasa Melayu. Okeylah, saya tahu. But anyway, saya ucapkan tahniah atas usaha yang diadakan ini, dan saya lebih teruja apabila saya mendapat maklumat bahawa 20 Captain of Industry dan 100 industry player bersama-sama dengan kementerian serta politeknik dan college community dalam memacu TVET Madani ini. Dan ini menunjukkan komitmen yang sangat penting daripada semua pihak dalam menjayakan hasrat dan dasar kerajaan bagi melahirkan tenaga kerja atau talent yang berkemampuan untuk berada di pasaran bagi membangunkan negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin berkongsi sedikit sebanyak kaitan dengan dasar terkini kerajaan kita. Dalam dunia pendidikan, kita seringkali melihat universiti itu adalah tempat segala-galanya bagi seseorang untuk menimba ilmu, meneroka ilmu dan memperolehi segulung ijazahnya. Dan kemudian mereka akan keluar dan mendapat pekerjaan yang diperlukan oleh mereka. Bagi saya, kita melihat bahawa ini adalah salah satu konsep yang mungkin masih boleh digunakan, tetapi ilmu itu terus berkembang. Karena kita selama ini memikirkan bahawa ilmu itu hanya beroperasi dalam dunia kampus semata-mata. Sedangkan yang berada di hadapan kita ialah dunia baru. Apatah lagi dalam konteks hari ini kita bercakap tentang the new revolution that's happening in front of our eyes. There is the AI revolution. Jadi ini merupakan satu perkembangan baru yang memerlukan juga penerokaan ilmu baru supaya kita tidak ketinggalan dalam memperolehi manfaat-manfaat yang datang daripada perkembangan yang baru ini. Dunia kita sekarang ini semakin kompleks, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin dulu kita berada dalam konteks industri sebagai contoh. Untuk kita menggerakkan sesuatu industri, kita memerlukan huge capital, modal yang besar dan plan yang besar. Tetapi dengan dunia baru yang kita ada ini,
You don't need anymore a big plant. Saya baru-baru ini pergi melawat beberapa tempat, masuklah di Pulau Pinang. Melihat bagaimana industri-industri baru yang sedang tampil ini, the emerging industries in our country. Dan di sinilah sebenarnya yang memerlukan satu lagi aspek yang kita sebut sebagai, yang dulunya barangkali dianggap sebagai a secondary knowledge. It's not a primary knowledge, iaitu secondary knowledge yang berkisar kepada soal vocational, soal technical vocational. Kalau kita menganggap bahawa sekolah vocational, sekolah teknik itu adalah merupakan sebagai dari segi the categorization of knowledge. That is the secondary knowledge. It's not the primary knowledge. Ini merupakan salah satu daripada misconception yang ada dalam pemikiran kita. Lantaran itulah yang amat berhormat Perdana Menteri maklumkan kepada saya, now your new responsibility as a higher education minister, supaya melihat reform, melihat semula dalam konteks dunia pendidikan kita pada hari ini. Dan kita mempunyai ribuan, ratusan ribu pelajar-pelajar yang keluar daripada sistem persekolahan kita. Kalau hanya kita bersandarkan kepada hanya satu cara kaedah untuk memperolehi ilmu, maka yang lain-lain itu yang kita katakan bahawa mereka tidak dapat melepasi tahap SPM mereka, apakah kita mau menganggap bahawa mereka itu adalah golongan yang tidak berjaya dalam hidup mereka? Tidak semata, tidak tuan-tuan dan puan. Karena kita kena faham, yang keluar yang mungkin mendapat SPM yang baik, masuk ke universiti atas kapasiti kemampuan mereka menjawab soalan-soalan dengan begitu baik di atas kertas. Tetapi ada satu lagi dimensi kehebatan manusia itu, ialah dari segi technical knowledge-nya. Dan inilah yang kita katakan bahawa kita perlu melakukan suatu transformasi dalam sistem pendidikan kita. Lantaran itu, kerajaan telah memperkenalkan TVET system. Yang sebelum ini kita anggap sebagai vocational, technical, TVET itu sendiri. Jadi kita tidak membezakan lagi tuan-tuan dan puan, mereka yang masuk ke universiti atau dengan mereka yang masuk ke politeknik itu berbeza dari segi kemampuannya. Kerana setiap daripada pelajar-pelajar kita ini diberikan kelebihan mereka masing-masing. Dan lantaran itulah kerajaan telah menubuhkan majlis TVET negara dengan menggabungkan semua institusi yang ada dalam negara kita supaya kita dapat bergabung bersama-sama. Dan inilah yang dipanggil sebagai nexus itu tadi. Ya, ataupun usaha-usaha secara sinergistik. Bukan hanya melibatkan di antara kerajaan dengan pihak industri, tetapi usaha pertama yang perlu kita lakukan ialah bagaimana kita nak menggabungkan semua institusi-institusi yang ada dalam negara kita supaya dapat bergabung dan mempunyai satu visi yang jelas untuk negara. Kalau tidak, selama ini tuan-tuan dan puan-puan, masing-masing institusi akan buat dia punya program masing-masing. Ya, macam-macam program dia ada. TVET dia ada, kemudian tu kementerian ni ada dia punya institusi, kementerian itu ada dia punya program dia, kementerian belia dia ada institut dia, pelbagai institut. Yang akhirnya kita bertanya, ke mana kita sebenarnya? Apa yang kita buat? Hanya semata-mata dengan sekadar kita mempunyai kementerian-kementerian yang ada institusinya. Tetapi yang paling mustahaknya, talent yang kita nak lahirkan daripada institusi itu apa?
Sebab itulah kita gabungkan balik, kita lihat, kita cerakinkan, kita brainstorm, lihat tentang direction masa hadapan negara kita. Itu langkah yang pertama yang kita lakukan. Dan kaedah kita bekerja sekarang bukan macam dulu. No more in silo. Antara kementerian-kementerian tak boleh nak pergi claim bahawa this is my achievement, this is my kementerian achievement. No more. Begitulah saya beritahu dengan kawan-kawan saya yang lain pun. Saya kata, we are ever ready to work with any ministries. Sebagai contoh, dalam konteks Kementerian Pendidikan Tinggi, mana mungkin saya merangka dengan rakan-rakan saya, merangka satu kurikulum yang baik tanpa kita berinteraksi, ya, tanpa kita relate dengan other ministries. Sebagai contoh, Kementerian Sumber Manusia, yang sekarang ini dipanggil sebagai KESUMA, MITI, ya, kita tahu FDI yang ratusan bilion masuk, tetapi di mana pekerja-pekerjanya? Dan begitu juga dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Pendidikan. Sebab itu kaedah baru cara kerajaan madani ini bekerja, bukan lagi bekerja secara sendiri ataupun bekerja dalam silo, tetapi kita bekerja secara bersama. Ataupun yang dipanggil now the word nexus atau synergy, sebelum ini kita gunakan pendekatan itu. Apapun istilah yang kita gunakan ialah bekerja bersama-sama. Itu yang saya sebut tadi, industri, nexus, policy C. Tapi mula saya tanya juga dekat ketua pengarah tadi, what is policy C? Mula-mula saya masuk ada, what is policy C stand for, ya? Oh, dia Politeknik dan College Community. Anyway, jadi langkah yang kedua yang nak kita lakukan ialah bagaimana kita nak menggabungkan, ya, kerajaan, industri dan juga universiti, politeknik. Ini yang dipanggil istilah sekarang ni macam-macam lah. Sekarang ni kena guna istilah ni. Dia panggil triple helix, ya. Ada yang buat 4 helix lah, 5 helix, macam-macam lah. Tapi this is a triple helix. Macam mana kita nak hubungkan di antara pihak kerajaan kita dengan pihak industri kita, supaya kita dapat bersama-sama bergabung dalam merangka matlamat kita untuk negara kita. Negara perlukan kerjasama yang kuat ini. No more competition. Ya, dulu Dr. Zaini, dia pernah berada di Harvard University. Dia mengaji di business school. Dia ada tok guru dia Michael Porter. Ya. Bercakap tentang the competitive advantage. No more, orang tak pakai dah. Teori Michael Porter sudah pun obsolete. Ya. Sebab hari ini orang bercakap tentang collaborative. Kita kena bekerjasama. Tuan-tuan pergilah baca dalam buku-buku terkini tentang dunia management, dunia industri, the business world. Dia orang tak bercakap dah tentang soal the competitive, macam mana kita nak memaksimalkan value change kita in order to compete, to defeat your competitors. No more, it's no more. Because sekarang ini dalam dunia ini apa yang dipanggil. Kalau dulu orang bercakap tentang soal creating a knowledge workers, now people talking about relationship workers. Ini istilah baru digunakan dia. Kita pergilah tengok sekarang ni semuanya ada maklumat terkini kan. You can go straight to your smartphone. What is the relationship workers versus knowledge workers? Sebab apa? Relationship ini penting. Kerana hasil produk yang kita keluarkan, satu syarikat yang keluarkan, ya. Siapa ambil contoh dalam konteks industri yang ada di sini. Hari ini orang bercakap tentang product design. When you are talking about your product design, satu product design akan berhubung dengan satu product design yang lain. Saudara-saudari tidak boleh mengeluarkan sesuatu komponen dengan secara plan yang besar, segala-galanya ada di situ, tidak. Tengok macam mana dalam microchip yang kita nak keluarkan, semiconductor industry. You have to get yang dibuat di Taiwan, bawa ke Penang,
yang mana ada di sana. Begitulah juga dalam industri-industri yang lain. Maknanya yang saya nak sebutkan di sini ialah bagaimana perkongsian itu sangat-sangat penting. Hubungan di antara industri dengan pihak universiti sangat penting dalam konteks ini. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pemain-pemain industri yang datang ke hadapan untuk bersama-sama bekerja dengan kita bagi memastikan supaya matlamat kita ini dapat kita capai dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya dia akan membawa pulangan yang baik termasuk kepada industri dan juga kepada mereka yang memerlukan bidang pekerjaan baru ini. Jadi kalau saya nak bagi banyak lagi, banyak cerita, termasuklah dalam konteks pada hari ini, macam ini industri-industri baru termasuk dalam konteks negeri Perak kita ada EV. Terima kasih kepada TM juga yang sponsor pelajar-pelajar kita. Mereka dapat membuat program-program. Tadi saya tengok apa yang dilakukan oleh TM, dan begitu jugalah dengan syarikat-syarikat yang lain yang bersama-sama bekerja dengan Politeknik Ungku Omar. Seperti yang kita ketahui, Politeknik Ungku Omar ini adalah politeknik yang tertua ya Datuk Sam ya. Terawal, dia kata jangan sebut tertua. Terawal ya di dalam negara kita. Dan sebab tu waktu saya pergi tengok dia orang buat enjin tadi, enjin kapal, saya tanya this some time ago, kerajaan Jepun bagi 1970 enjin tu 1970. Saya kata lah ni kita dah duduk 20-24 boleh pakai lagi ke enjin ni. Rupanya prinsip kapal tu, enjin tu memang sama, tetapi sistem yang digunakan mungkin kena berbeza sikit. Jadi tadi Dr. Samsudin ada bagi tahu dengan saya, dia kata, Datuk Seri, kita perlukan peralatan-peralatan terkini dalam AI umpamanya. Jadi kok-koklah ada industri yang ada di sini nak sponsor untuk AI punya for the engine. Saya alu-alukan. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah saja yang saya nak sampaikan. InsyaAllah kita akan terus bersama-sama membina kerjasama polisi industri ini dalam usaha kita untuk melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas komitmen serta sokongan sinergi yang ditunjukkan oleh tuan-tuan dan puan-puan kepada kementerian, khususnya kepada Politeknik dan College Community. Sebagai mengakhiri ucapan saya pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan industri Nexus Polisisi atau Index Polisisi 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi atas ucapan perasmian Majlis Indeks Polisisi sebentar tadi. Majlis memohon Yang Berhormat untuk kekal di atas pentas bagi agenda seterusnya. Untuk makluman Yang Berhormat serta hadirin sekalian, program CEO at Polisisi merupakan satu inisiatif pengiktirafan ke atas CEO yang terlibat dengan Politeknik dan College Community Malaysia dalam program-program